Aki sekarang ni di Temeloh Mall, di TF Temeloh, dekat dalam ni ada Laisa Curtain. Jual lansir-lansir terbaik yang ada dekat sini. Mau kita masuk dalam, nengok lansir benda ada. Mana tu, Ma? Hari ni Aki ke Laisa Curtain dekat TF Temeloh ni ha. Ni Aki di depan Laisa Curtain. Kita masuk dalam, kita tengok lansir-lansir terbaik yang ada kat sini. Okay, lansir kat sini ada macam-macam jenis. Ada yang Singapura, ada siap jahit, ada S-pull, ada ring ataupun dipanggil, ada satu bulat tu kan, eyelet ataupun yang tradisional, ada 4 cangkuk punya. Dan nak yang bidai pun macam ni pun ada. Jadi lansir-lansir ni memang sesuai untuk madrasah, masjid, sekolah. Kalau rumah yang baru beli ataupun baru buat rumah, takkan rumah baru lansir lama. Jadinya lansir-lansir belakang ni antara lansir terbaik yang korang boleh pilih untuk letak kat rumah korang. Tapi yang ni memang cun lah. Yang ni dia kata macam Singaporean sikit. Macam ni kan? Kalau nak tengok automatik pun ada. Ada yang automatik ni. Tekan dia ke tepi, ke tengah, ke tepi, ke tengah. Okey, yang tu sesuai untuk dewan ataupun tempat-tempat office atau macam tu lah. Okay, ni jenis-jenis bidai yang ada. Bidai untuk dapur ke ataupun ruang pejabat ataupun bilik yang sesuai pakai bidai, boleh pilih. Bidai kat sini pun banyak pilihan. Yang belakang ni jenis lansir automatik yang ada motor, jadinya macam ni. Sesuai untuk masjid, dewan, sekolah, madrasah semua boleh pakai. Yang macam kat belakang. Kalau nak cari lansir untuk rumah, untuk pejabat, untuk kedai, untuk dewan, untuk sekolah, boleh datang ke Laisa Curtain di TF Temeloh. Dia punya HQ dan ada beberapa cawangan lagi, tapi boleh datang ke TF Temeloh bahagian dalam ni. Tapi tangga nak naik ke TF. Dekat sini boleh buat pilihan lansir terbaik korang.